Assalamualaikum dan salam sejahtera, semua peminat bola sepak tanah air. Selamat datang ke Liga M Update, platform nombor 1 anda, untuk semua cerita panas, dari kancah bola sepak tempatan. Minggu ke-9 Liga Super Malaysia 2025-2026 telah membuka tirai dengan penuh drama, gol dan emosi. Dalam video kali ini, turut disertakan dengan kedudukan terkini, penjaring terbanyak, bantuan gol terbanyak, serta jadual perlawanan seterusnya. Jangan lupa ya geng, sebelum kita teruskan, tekan butang like, share dan langgan saluran ni. Jangan lupa juga aktifkan loceng notifikasi, supaya anda tak ketinggalan dengan berita paling pantas dan panas dari Liga Malaysia. Baiklah, kita mulakan dengan keputusan masa penuh Liga Super Minggu ke-9, Sabtu 1 November 2025. Sabtu, 1 November 2025, malam penuh drama dan debaran di pentas Liga Super. Di Stadium Likas, Sabah FC terpaksa akur bila Selangor FC bawa pulang 3 mata berharga dengan kemenangan 2-1. Merah Kuning terus kejar rapat kelompok atas Liga, makin menyengat. Sementara itu, di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, skuad KL City FC tunjuk semangat juang luar biasa. Mereka tundukkan Kelantan The Real Warriors FC dengan keputusan 2-1. Stadium jadi gegar bila jaringan kemenangan meletup di minit akhir. Dan di Stadium MP Selayang, malam jadi milik Kuching City FC. Tanpa belas, mereka belasah PDRM FC 5-0. Ronald Ngah terus jadi wira Kuching, makin padu di depan gol. Itu dia, aksi Sabtu malam penuh warna, penuh emosi. Siapa sangka, LS9 makin sengit beb. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami untuk sorotan dan kedudukan terkini, Liga Super Malaysia 2025. Wah, makin panas weh saingan Liga Super musim ni. Selepas 9 perlawanan, JDT FC masih gah di puncak carta dengan 27 mata penuh, memang tak tergugat bab. Di tangga kedua, KL City tunjuk taring dengan 20 mata, makin konsisten musim ni. Sementara Kuching City pula terus jadi kuda hitam Liga, kekal di tempat ketiga dengan 17 mata, bukan calang-calang pasukan ni. Bahagian tengah carta pun sengit. Terengganu FC dan Selangor FC sama-sama kutip 13 mata, manakala Negeri Sembilan dan Kelantan The Real Warriors tak jauh beza dengan 11 mata. Tapi di zon bawah, situasi makin genting buat Melaka dan Immigration FC yang baru kumpul 3 mata je, kena bangkit cepat kalau tak nak terus tenggelam. Jadi Gus, teruskan sokong pasukan korang, sebab perjalanan masih panjang. Apa pun boleh jadi dalam Liga Super Malaysia 2025 ni, drama bola Malaysia tak pernah mengecewakan. Penjaring terbanyak Liga Super 2025. Hoi geng bola, jom kita tengok siapa paling berbisa setakat ni dalam Liga Super Malaysia 2025. Di takhta si mesin gol JDT, Bergson da Silva, dah ledak 10 gol, tak bagi chance langsung berp. Di belakangnya, kawan sepasukan dia Jairo da Silva pun tak kurang garang dengan 9 gol, macam berlumba siapa nak jadi raja jaringan. Tempat ketiga, 3 pemain kongsi tempat, Arif Aiman, Joao Figueiredo, 22 JDT, dan Yan Mabela dari Terengganu FC, masing-masing 6 gol. Dan jangan lupa, Ronald Ngah dari Kuching City pun sama power, 6 biji juga. Manakala Safawi Rasid dari KL City dengan 5 gol, steady je naikkan tempo. Musim ni nampak macam JDT buat pesta gol, tapi boleh ke orang lain potong. Korang rasa siapa bakal rampas carta ni nanti? Drop nama pemain pilihan korang kat ruangan komen. Jadi itulah dia, keputusan masa penuh LS9, kedudukan semasa dan penjaring terbanyak setakat ini. Segala yang anda perlu tahu tentang Liga Super Malaysia ada di sini, Liga M Update. Teruskan sokongan anda,
Jangan lupa like, share dan langgan saluran ini sebab di sinilah anda akan dapat berita terkini dan paling pantas tentang bola sepak tempatan. Jumpa lagi dalam update seterusnya, geng.